Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam nilam di hati. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pemula bicara, bicara buku untuk semua. Saya Safwan Hadi bin Zulhilmi dari Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Sekolah saya terletak di daerah Seremban, Negeri Sembilan. Kod sekolah saya NBA 4051. Saya berumur 11 tahun. Hobi saya adalah membaca dan bermain bola sepak pada waktu lapang. Apabila saya dewasa, saya bercita-cita ingin menjadi seorang jurutera. Sekian lama tidak bersua, rasa rindu kian melata. Bicara buku untuk semua, Romi dan Kucai, tajuk cerita. Pada hari ini, suka saya berkongsi cerita daripada sebuah novel remaja yang menarik bertajuk Romi dan Kucai. Buku setebal 183 muka surat ini dikarang oleh Mahizid Hussein. Buku ini diterbitkan oleh Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA, yang dicetakkan pada tahun 2025. Buku ini berharga RM30. Cuma bagi saya, buku ini akan lebih menarik jika disokong dengan grafik-grafik yang menarik. Ayuh, kita menyelusuri kisah dua remaja yang berusaha untuk mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Menepati maksud Madani iaitu kemajuan dalam pemikiran dan kerohanian. Kerana terpengaruh oleh filem-filem gangsta Melayu yang mendapat sambutan hebat dengan kutipan puluhan juta ringgit dan dianggap sebagai karya agung Malaysia, dua orang remaja, Romi dan Kucai, bercita-cita untuk menjadi gangsta. Mereka terpesona dengan penampilan para gangsta dalam filem Melayu itu yang berambut perang, dipenuhi tatu pada angguk tertentu sambil dengan penuh gaya menghembus asap rokok selain diekori dan dikawal oleh pengikut dalam jumlah yang ramai. Dalam filem gangsta Melayu, watak-watak ketua penjahat ditampilkan menjalankan aktiviti pengedaran dadah dan mereka sering terlepas daripada hukuman atas jenayah yang dilakukan. Romi dan Kucai berusia 19 tahun. Mereka sahabat baik yang satu kepala dalam banyak perkara. Sama-sama meminati motosikal dan sama-sama menjadi pelajar berkedudukan tercorot di sekolah. Walaupun dapat bergelar samseng, mereka tidak dapat menjadi ahli gangsta seperti dalam filem Melayu kesukaan mereka. Mereka sekadar menjadi samseng jalanan. Akhirnya, mereka sedar bahawa kehidupan di alam realiti tidak sama dengan yang digambarkan dalam filem. Setelah terlibat dalam satu pergaduhan yang hampir merenggut nyawa, Romi dan Kucai sedar dan insaf serta berazam untuk berubah. Mereka tidak ingin mensia-siakan usia remaja. Daripada kisah Romi dan Kucai ini, pengajaran penting yang boleh diambil terutamanya untuk remaja iaitu tidak semua yang ditonton di kaca televisyen itu realiti. Pengaruh media perlu ditapis dengan bijak oleh remaja. Filem sering menggambarkan kehidupan gangsta sebagai hebat, berkuasa dan glamour. Hakikatnya, dunia sebenar jauh berbeza, penuh risiko dan berbahaya. Remaja mudah terikut-ikut dengan apa yang dilihat. Tanpa pemikiran kritis, mereka boleh tersasar dan membuat pilihan yang salah dalam hidup.
Kisah ini mengingatkan bahawa kehidupan sebenar menuntut kebijaksanaan dalam membuat pilihan. Jangan mudah terpengaruh dengan gambaran luar yang indah kerana realitinya mungkin membawa penyesalan. Bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Maka remaja harus bijak menilai dan memilih jalan hidup yang betul. Sekian bicara buku daripada saya. Terima kasih.